Ramai orang tanya, macam mana nak mula jadi ejen hartanah? Macam mana nak dapatkan listing? Macam mana nak buat posting? Macam mana nak buat iklan? Macam mana nak close deal? Macam mana nak handle dokumen? Jawapan dia satu je. Buat. B-U-A-T. Buat. Buat panggilan, buat posting, buat temu janji. Buatlah apa pun. Buatlah silap sekali pun tak apa. Asalkan buat. Sebab kejayaan tak datang dari fikir dan idea semata-mata. Semua orang yang hebat, dia mulakan dengan satu benda. Dia buat dulu. Saya sendiri pun dulu takut juga. Tapi saya buat je. Tak tahu, saya belajar. Tak ada klien, saya cari. Saya buat. Buat dan buat. Dan hari ini pun, saya masih buat. Sebab saya tahu, hasil tak datang dari teori dan idea semata-mata. Hasil datang dari tindakan. So, kalau kau nak berjaya, jangan tunggu rajin, jangan tunggu pandai, jangan tunggu banyak idea. Buat je dulu. Okey? Assalamualaikum.